Rohingya di sini, Rohingya di sana. Terlalu ramai, kata penduduk. Pemilik tanah penempatan pelarian etnik Rohingya di Kampung Baru Sungai Makau, Sungai Tekali, Ulu Langat, memohon maaf dan mengakui kesalahan pada 16 Jun 2026 berhubung dengan struktur bangunan yang diduduki oleh masyarakat Rohingya dan terpaksa dirobohkan. Ulu Langat di Selangor menjadi tumpuan liputan selepas dilaporkan adanya bangunan-bangunan yang dibina untuk menempatkan pelarian Rohingya. Musim anti-Rohingya telah meningkat ke tahap yang membimbangkan di seluruh negara. Media tempatan kini kerap mengisahkan contoh-contoh perbuatan negatif masyarakat Rohingya. Op-ed daripada pengarang berita harian bertajuk Madu Dibalas Tuba, ambil tindakan etnik Rohingya hina Malaysia. Manakala media berbahasa Inggeris pula lebih beradab dalam hal pelarian Rohingya. Newsray Times melaporkan pada 17 Jun 2026 bahawa Menteri Agama Dr. Zulkifli Hassan meminta masyarakat tempatan untuk tidak melupakan prinsip kasih sayang dan kemanusiaan apabila berhadapan dengan masyarakat Rohingya. Kumpulan-kumpulan NGO progresif juga meminta kerajaan dan masyarakat untuk lebih prihatin dengan isu pelarian Rohingya. Minggu ini, ucapan viral bekas pelarian Rohingya, Nur Aziza, kepada pelajar-pelajar di Universiti Sydney pada 13 Oktober 2025 membuat ramai rakyat marah. Nur Aziza yang tidak lama tinggal di Malaysia dan dahulunya tinggal di Sandakan telah berpindah ke Australia pada tahun 2003. Ucapannya membangkitkan isu layanan terhadap etnik Rohingya di Asia Tenggara, termasuk di Malaysia. Beliau mendakwa lebih daripada 2,000 kanak-kanak Rohingya di Malaysia dikurung di depo tahanan immigration dan membesar di sebalik tirai besi. Walaupun ucapan itu dibuat 8 bulan lalu, ia menjadi viral minggu ini. Kerajaan cuba mengurangkan kecaman netizen dengan mengingatkan bahawa lebih daripada 7,000 etnik Rohingya dihantar ke negara ketiga selepas diproses di Malaysia setiap tahun. Namun, populasi Rohingya di Malaysia dijangka melebihi 215,000 orang dan kemasukan bot-bot Rohingya melalui sempadan Thailand masih berlaku walaupun pihak berkuasa berusaha menghentikannya. Media tempatan sudah melaporkan terdapat 14,000 etnik Rohingya di Kedah dan 13,000 di Kelantan, memberi gambaran bahawa Rohingya tersebar di seluruh pelosok negara.